Mintrade dengan bangganya mempersembahkan Orang Kita. Sebuah kisah inspirasi tentang usahawan Margareta yang berjaya mencipta jenama sendiri dalam industri sambal. Sambal yang paling dikenali ramai adalah sambal bunga kantan yang menjadi kegemaran pelanggan kerana rasanya yang unik dan menyegarkan. Selain sambal bunga kantan, Margareta juga menghasilkan beberapa produk sambal lain yang turut mendapat sambutan hangat di pasaran. Produk sambalnya kini bukan sahaja dikenali di kalangan rakyat tempatan, tetapi juga mula menembusi pasaran luar, membawa nama Sarawak ke peringkat yang lebih luas. Kisah Margareta menjadi contoh nyata bahawa usaha, inovasi dan sokongan yang betul boleh membantu membina perniagaan mampan dan berjaya. Nama saya Margareta Tiut Anak Tawi. Saya berasal dari Saratok dan membuat perniagaan dekat Miri lah. Perniagaan kami ialah menghasilkan sambal bunga kantan. Banyak lagi sambal-sambal yang lain seperti sambal dabai, sambal petai dan produk daripada hasil laut seperti ikan bilis garing. Semasa PKP, kami tidak ada pendapatan lah semasa itu. Jadi kami mengambil inisiatif untuk memasak produk dari rumah untuk dijual. So kami masa tu first produk kami adalah petis rojak. So petis rojak tu kami jual dan kami mencari sesiapa yang nak berjual online yang tak ada produk, so kita produce produk dan mengagihkan produk tersebut melalui ejen-ejen kami. Sebelum saya memulakan perniagaan ini, saya dulu bekerja selama 15 tahun di Kuala Lumpur, tapi dalam bidang yang berlainan. Tugas saya sebelum ini lebih kepada pemasaran lah, bahagian marketing. So itu membantu saya untuk meneruskan saya punya minat sebagai usahawan. Tulang belakang dalam perniagaan adalah suami saya sendirilah. Dia membantu saya dari segi modal dan kerja-kerja dalam permis lah. Daripada awal kami berniaga pasar malam, berniaga dekat tepi sekolah, tepi jalan raya. So beliau adalah orang yang membantu saya daripada mula saya berkecimpung dalam dunia keusahawanan. Cabarannya dalam menjalankan perniagaan ini, kami memang daripada peniaga pasar malam ada masalah kekangan kewangan untuk dijadikan modal. Itu adalah kekangan lah. Semasa kami memulakan dulu juga kami tidak ada peralatan kelengkapan untuk kami memproses produk. Sekarang kami dibantu oleh agensi lah seperti SME Corp, Pharma. SME Corp telah memberikan kami geran sebanyak 65,900 dalam bentuk mesin. Jadi itu memudahkan kami untuk meningkatkan kapasiti jualan kami lah dan meningkatkan kami punya kualiti produk. Mintrade lebih kepada mempromosikan kami punya perniagaan. Kami didedahkan kepada kursus-kursus dan kami juga didedahkan kepada media dan showcase-showcase yang ada di Sarawak seperti Agro Festival, Madani Rakyat dan Lan Berambih baru-baru ini. Matlamat kami 5 ke 10 tahun akan datang,
kami ingin memasarkan produk yang berasaskan asas tani dan hasil laut ini ke pasaran antarabangsa. Sekarang ni kami dalam proses permohonan sijil halal dan mesti, dan pada tahun akan datang kami akan mula memasarkan produk kami ke Brunei. So pada sekarang ini pun kami sudah memasarkan ke 30 pasaraya di seluruh Sarawak. Jadi pada 5 hingga 10 tahun akan datang kami memang target untuk produk kami berada di pasaran antarabangsa lah. Sekarang saya ingin menunjukkan kepada anda barang-barang asas untuk menghasilkan sambal bilis bunga kantan. So, yang pertama adalah bunga kantan. So, yang ini bawang bombay, yang ini bawang Holland, yang ini cili besar dan ikan bilis yang telah digoreng rangup. Sebelum kami mendapat bantuan daripada SME Corp, mesin ini, kami menggunakan blender rumah. So, proses penghasilan ataupun proses memotong bawang, mengisar bawang mengambil masa agak lama lah. So, menggunakan mesin ini, kami boleh mengisar 30 kilo dalam masa kurang 3 minit. Mula-mula kita tuangkan minyak masak. Kita tunggu sehingga panas sedikit. Kita masukkan bawang merah. Masukkan bawang Holland dan cili. Ini adalah serbuk perasa kita buat dari bunga kantan. Kita dah tuangkan semua ramuan, bawang, cili dan serbuk perasa bunga kantan yang kita sudah keringkan menjadi perasa. Untuk memasak sambal ini mengambil masa 5 jam sehingga pecah minyak. Adalah merupakan produk pertama saya, petis rojak miri, bilis kerup-kerup spicy, sambal dabai, sambal petai kabur, sambal lupa kecalak. Yang ini colek perasa gula apung, bawang goreng crunchy, sambal serai madu, dan ini sambal bilis bunga kantan. Ini adalah merupakan produk utama kami pada masa ini. Dia ada keistimewaan dia tersendiri, keunikan rasa tradisional sambal. Ini menjadi kegemaran semua peminat-peminat sambal lah.
Kebanyakan customer memang memilih sambal bilis bunga kantan lah sebab rasa yang lain daripada yang lain, rasa unik dan jarang boleh didapati lah. Kebanyakan feedback daripada pelanggan kami yang memuji rasa yang asli daripada bunga kantan itu sendiri, terutamanya aromanya yang kekal. Bila diorang buka dan aroma dia masih segar, baunya masih kuatlah. Jadi itu yang menyebabkan customer suka. Nasihat saya kepada penonton, terutamanya kepada usahawan-usahawan di luar sana yang baru nak menceburkan diri. Jadi jangan berputus asa. Start dengan apa yang ada dulu. Melalui pengalaman saya sendiri, saya berminat untuk berniaga pada umur saya 20 lebih. Tapi bila saya start, saya tunggu benda tu cukup. Tapi sebenarnya jangan tunggu benda cukup baru nak mula. Mulakan dulu. Bila kita sudah mula, dari proses ke proses kita akan nampak perubahan dan peningkatan usaha kita tu.